Bertahari disandang oleh Farah Akila binti Ibrahim. Bagi jawatan naib setiausaha, persilakan Hafiz Azhar bin Azizan. Bagi jawatan setiausaha, persilakan Amira Zuhaira binti Ahmad Taufik. Naib pengurusi, persilakan Nur Alisha binti Ahmad Burhan. Dan pengurusi tertinggi bagi koperasi, persilakan Muhammad bin Al-Akif bin Kamalul Azmi. Seterusnya, bagi ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas media, dipersilakan Naib Bendahari Damia Alia binti Muhammad Hafiz. Bendahari dipersilakan Muhammad Firdaus bin Rostam. Setiausaha dipersilakan Kaisara Hana binti Faisal Quyuh. Naib pengurusi, persilakan Nur Ariana Abalkis binti Muhammad Azizul. Dan pengurusi pengawas media, dipersilakan Muhammad Alif Yamin bin Muhammad. Baiklah, kita teruskan dengan ahli jawatan kuasa tertinggi pembimbing rakan sebaya. Bagi jawatan Naib Bendahari, persilakan Muhammad Zuhnun Bishari bin Muhammad Nur Anwar. Bendahari, persilakan Iqil Dania binti Effendi. Seterusnya, Naib setiausaha, dipersilakan Muhammad Afif bin Kamaruzzaman. Naib pengurusi, dipersilakan Nuriyah Syakika binti Muhammad Azhar. Dan pengurusi PRS, dipersilakan Muhammad Ahmad Fulan bin Muhammad Fauzi. Baiklah, bagi jawatan tertinggi badan, Bendahari dipersilakan Said Fatihudin bin Said Muhammad Aizzuddin. Seterusnya, setiausaha, persilakan Amni Maisara binti Zainal Abidin. Naib Ketua Badan, persilakan Irdina Zahia binti Muhammad Ibrahim. Dan pengurusi badan, persilakan Afif Hakim bin Muhammad Ibrahim. Baiklah, kita akan teruskan dengan majlis tertinggi badan pengawas. Bagi jawatan penolong Ketua Unit Sukan, Kebajikan dan Kesihatan, persilakan Wan Nazira binti Wan Abdul Aziz. Bagi Ketua Unit Sukan, Kebajikan dan Kesihatan, persilakan Muhammad Amirul Fikri bin Muhammad Nazmi. Bagi penolong Ketua Unit Pembangunan dan Fasiliti, dipersilakan Siti Damia Bistina binti Rahimi. Ketua
Ketua Unit Pembangunan dan Fasiliti dipersilakan Muhammad Faris bin Muhammad Fauzi. Penolong Ketua Unit Program dan Protokol, persilakan Azri Zafir Hazmi bin Syarul Bakri. Seterusnya, Ketua Unit Program dan Protokol, persilakan Atik Mirza bin Muhammad Fahri. Baik, penolong Ketua Unit Kebersihan dan Keceriaan, dipersilakan Ain Kamila binti Muhammad Ahmad. Seterusnya, Ketua Unit Kebersihan dan Keceriaan, dipersilakan Ahmad Amru Abu Mari bin Izwan. Seterusnya, penolong Ketua Unit Disiplin dan SSTM, dipersilakan Umi Farha binti Musyadi. Seterusnya, Ketua Unit Disiplin dan SSTM, dipersilakan Ahmad Naufal bin Ahmad Izzi. Seterusnya, penolong Ketua Unit Nutrisi dan Kualiti Makanan, dipersilakan Ain Umaisara binti Muhammad Marzuki. Seterusnya, Ketua Unit Nutrisi dan Kualiti Makanan, dipersilakan Muhammad Adnan Johan bin Muhammad. Penolong Ketua Unit Akademik dan Multimedia, dipersilakan Umi Nordamia binti Muhammad Fahmi. Ketua Unit Akademik dan Multimedia, dipersilakan Ketua Faris Irfan binti Muhammad Syafiq. Sekali lagi, tolong Ketua Unit Badar dan Paramaisanya, dipersilakan Irdina Zahia binti Muhammad Ibrahim. Ketua Unit Badar dan Paramaisanya, dipersilakan sekali lagi Afif Hakim binti Ibrahim. Bagi Bendahari Tertinggi Badan Pengawas, persilakan Hasya Sufina binti Abizul Ahmad. Setiausaha, dipersilakan Muhammad Atif Nidal bin Muhammad Atia. Baiklah, bagi Naib Ketua Umum juga Hal Ehwal Asrama, persilakan Sarah Khadijah binti Muhammad Syazri. Naib Ketua Umum 1 bagi Hal Ehwal Asrama, dipersilakan Muhammad Aidil Nazran bin Rizki Khilafah. Timbalan Ketua Umum, persilakan Nurul Nabila binti Ahmad. Dan Ketua Umum bagi Majlis Tertinggi Kepimpinan Al-Fatih sampai sekali 2027 ditaklifkan kepada Uwas Al-Fatih. Baiklah, seterusnya dipersilakan pada Uwas Al-Fatih bin Maslim untuk menerima fail Ketua Umum daripada Ahmad Farid Menteri bin Muhammad Rosi sebagai simbolik penyerahan tugas dan amanah kepimpinan. Silakan Ahmad Farid. Dan disaksikan oleh golongan Al Ehwal Murid bagi sesi penyerahan tugas Ketua Umum.
Baiklah,